Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Kami mulakan dulu dengan carta angin permukaan. Diperhatikan di kebanyakan kawasan dalam negara menerima tiupan angin daripada arah barat laut. Dapat diperhatikan di sekitar Semenanjung menerima tiupan daripada arah barat laut dan kelajuan yang agak lemah. Sementara itu di Sabah dan Sarawak angin bertiup dengan kelajuan sekitar 10 hingga ke 20 km per jam. Buat masa ini tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan. Seterusnya kita beralih kepada carta dengan keadaan cuaca hujan semasa melalui gema radar. Di Semenanjung keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kesemua negeri pada ketika ini. Namun keadaan cuaca hujan serta ribut putih yang sedang terbentuk di Selat Melaka dijangka akan mula memasuki kawasan di daerah berhampiran pantai di sekitar negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga barat negeri Johor bermula pada lewat pagi nanti. Sementara itu keadaan kelompok hujan diperhatikan dicerap di sekitar daerah Kemaman dan juga Kuantan ini jangka akan beransur reda menjelang pada lewat pagi nanti. Seterusnya di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini keadaan cuaca lembap sedang berlaku melibatkan beberapa bahagian terutamanya di selatan Sarawak yang mana keadaan cuaca hujan ini diramalkan akan boleh berlanjutan sekurang-kurangnya sehingga ke awal petang nanti. Selain itu juga keadaan cuaca hujan dicerap melibatkan di kawasan perairan Limbang di Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan serta di kawasan perairan pantai barat Sabah. Kelompok hujan ini jangka akan memasuki kawasan daratan dan akan mula beransur reda pada lewat pagi nanti. Seterusnya, pada sebelah petang nanti, keadaan cuaca hujan berserta ribut putih diramalkan akan berlaku di Semenanjung, terutamanya di sepanjang negeri Perak sehinggalah ke negeri Johor, di pedalaman negeri Kelantan, Terengganu, pedalaman dan juga selatan negeri Pahang. Sementara itu di Sabah dan Sarawak, pada sebelah petang nanti, keadaan cuaca hujan diramalkan untuk berlaku di kebanyakan bahagian di selatan dan juga tengah Sarawak. Manakala di Sabah keadaan cuaca hujan diramalkan akan lebih tertumpu di bahagian Kudat, Pantai Barat, Tawau dan juga di bahagian pedalaman. Orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan perkembangan keadaan cuaca semasa. Sebelum berpisah, kami kongsikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.